Okay guys, video kali ni aku tak nak buang masa, just nak straightforward. DJI Osmo Action 6 dah keluar guys, this one. Dia punya perbezaan dekat sini kan, dia macam all black tau. Dekat sini dia ada macam warna merah kan untuk Action 5 Pro ni. Tapi yang ni dia all black, lagi better, lagi cantik, lagi premium lah. Senang cerita kan. In term of size kan, kalau korang tengok, kalau kita tengok side by side macam ni, aku boleh katakan yang Action 6 ni dia dah lagi besar, dia dah lagi lebar guys. Sebab apa? Sebab dia punya sensor pun dia dah upgrade dekat sini. Dia punya sensor dekat sini dia guna 1/1.1 inch sensor. So maksudnya sensor dia lagi besar. Kalau korang nak ambil video dekat dalam low light pun dia lagi better. Sebab ada banyak cahaya yang akan masuk dekat dalam dia punya sensor ni. Upgrade yang kedua yang ada pada Osmo Action 6 ni, dia punya aperture. Biasanya action camera dia punya aperture dia fix kan, 2.8 kan biasanya lah kan. Tapi this one dia boleh adjust dia punya aperture tu daripada f2 sampailah f4. So kalau gelap dia akan turunkan kepada f2. Kau boleh nampak lah dia punya bokeh dekat bahagian background tu lagi better. And kalau dekat tempat yang terang macam sekarang ni, dia akan naikkan kepada f4. So sekarang ni nampak dia ada tulis kat situ f2.8. Kalau kau nak ubah, kau boleh tekan dekat sini, dekat bahagian aperture dia, kau boleh set kepada auto yang aku cakap tadi, f2 sehingga f4. Ataupun kalau nak fix pun boleh juga, yang f2.8 ataupun yang nak f4 sahaja pun boleh juga. Lepas tu untuk resolution pula kan, dia boleh shoot 4K up to 120 fps. Selain tu, dia ada juga yang custom. Dia ada 1 inch sensor tau. So maksudnya korang boleh record macam ni. Dia macam open gate lebih kurang macam tu lah. Aku tak sure korang boleh nampak ke tak. So benda ni kalau korang nak video menegak pun boleh. Kalau nak shoot video melintang pun boleh juga. Kau boleh edit in post production nanti. So kalau korang ambil video biasa kan, video melintang kan, dia akan nampak macam ni. Nampak kepala aku sampai kat situ je. Tapi untuk yang Action 6 ni, dia punya headroom aku lagi besar. Dia lagi panjang and dia lagi lebar. So that's why sekarang ni dia tak sediakan any case tau. Dia punya case tu tak ada sebab kau boleh shoot je macam ni. So dia akan shoot dulu video melintang and video menegak. Kalau kita aktifkan yang Pro kan, kau boleh nampak macam biasa. Dia ada juga dia punya D-Lock color profile dekat sini. Tapi kalau kau nak yang normal pun okey juga. Dia ada 10-bit color. Lepas tu dekat sini dia ada film tone. Dekat sini dia macam filter lah. Dia macam filter yang kau boleh apply direct dekat korang punya footage. Korang nak filter yang macam mana. And kau boleh set juga dia punya intensity daripada 30%, 70%, 50%, 100%. Kau boleh set dia punya intensity ni. So this one kalau korang malas nak edit ataupun color grade, kau boleh set je dia punya filter ni. Yang ni aku guna filter one of the film look yang ada dekat dalam Action 6 ni. So macam mana? Nampak tak dia punya filter tu? So that at least aku tak perlu nak color grade dekat editing nanti. Dia ada banyak few type of filter. Ni adalah salah satu daripadanya. Okay, untuk stabilization pula kan, dia ada Rocksteady, lepas tu Rocksteady Plus, dia ada Horizon Balancing dekat sini. And dia ada Horizon Steady. So yang Horizon Steady ni, okay, contohnya sekarang ni aku rotate kamera, tapi footage tu dia tak akan rotate. Dia akan stable je. So let's say korang shoot macam ni ke, dia akan stable. Dia tak akan rotate. Lepas tu jom kita connect dengan dia punya microphone. Okay, kita tekan wireless mic dekat sini. And sekarang aku nak connect dengan DJI Mic 3. Kita tekan pairing button dekat sini. Okay. Dia akan automatically pair nanti dengan any of DJI mic. Sekarang ni aku ada DJI Mic 3 and dia akan cari and dia akan pair. Okay, sekarang ni dah connected dah. So sekarang ni nampak aku cakap dia akan ada dia punya audio kat situ. So kalau kau nak adjust apa-apa, kau boleh adjust juga kat sini. Let's say volume, low cut filter, dia punya 32-bit float pun ada juga. Kalau kau nak record 32-bit float, lepas tu 2 channel recording and ada banyak lagi dia punya setting yang kau boleh set dekat dia punya kamera ni. So testing, ni audio yang aku pakai daripada DJI Mic 3 yang aku tengah pakai kat baju aku ni. Record guna Action 6. Ni dari segi dia punya audio quality. Kalau kita pakai microphone, let's say kalau aku nak letak jauh pun kan, kamera ada jauh pun, kalau aku cakap dia still okay dari segi dia punya audio quality. Sebab kamera, sebab microphone tu ada dekat aku punya baju ni. Kalau kita tak pakai microphone ni, dia akan dengar macam ni. Ni audio yang aku tak pakai microphone. Okay, audio direct daripada kamera DJI Osmo Action 6 ni. So kalau aku duduk jauh, dia
akan kurang lah dia punya suara tu kan. Tak berapa nak dengar. Tak berapa nak dengar sangat aku punya suara kalau aku jauh. So which one is better? Tapi kalau korang nak guna kamera ni as a vlogging kamera, aku rasa okey. Ni dalam jarak 1 depa tangan aku, korang boleh still dengar suara aku dengan clear kan, untuk nak vlog macam ni. Tapi kalau korang nak duduk ujung sana, better untuk dapatkan external microphone. Lepas tu untuk dia punya bateri kan, okay, kita off dulu. Untuk dia punya bateri ni kalau kau tengok kan, dia just sama je. Yang ni Action 6 kan. Kalau aku nak ubah letak dekat Action 5 Pro macam mana? Okey ke tak okey? Kita ambil bateri yang tadi, kita masukkan. Dia just sama je guys. So korang boleh swap je antara Action 5 Pro dengan Action 6. Dia guna bateri yang sama je. So kalau kau nak on, dia still boleh on. So kalau korang tanya aku kan, patut ke tak korang upgrade daripada Osmo Action 5 Pro kepada Osmo 6 ni? Aku rasa aku tak nak jawab. Tapi aku nak akan tunjuk kat korang semua, biar korang yang decide, okay? Kalau macam sekarang ni, korang tak nampak sangat dia punya perbezaan kan? Tapi kalau kita gelapkan, okay, korang boleh nampak tak? Sekejap, kita gelapkan lagi. Okay, korang boleh nampak tak? Yang mana satu lagi terang? Ni dalam mood video biasa dalam mood video biasa. Yang ni Action 5 Pro, dia agak gelap. Aku boleh nampak dia gelap dekat bahagian sini. Muka aku kat sini dia gelap. Tapi untuk yang Action 6 ni dia terang. Sebab dia dah tukar dia punya aperture kepada f2. And dia punya sensor pun dah besar dah. Dia ada 1/1.1 inch sensor. So banyak cahaya yang akan masuk dekat sensor Osmo Action 6 ni. Kalau korang tengok kat sini kan, untuk Action 6 ni, yang warna macam silver ni kan, actually dia punya white balance punya sensor. Kalau macam Action 5 Pro, dia ada dekat situ. Tapi this one dia lagi besar and dia punya white balance macam mana? Untuk Action 5 Pro kan, aku agak terkejut kat sini sebab dia punya white balance kan, bila terkena je lampu yang warna hijau tu kan, dia punya white balance dah terus lari dah. Dia tak boleh nak synchronize ataupun dia dah tak boleh nak calibrate dah dia punya white balance tu. Dia akan jadi warna macam merah macam tu. Tapi untuk Action 6 dia boleh perform dia punya white balance tu, dia punya sensor lagi besar kan. So dia boleh perform very well dekat sini walaupun dah terkena lampu yang warna hijau tu, tapi dia boleh calibrate balik untuk normalkan ataupun untuk balancekan balik dia punya white balance tu. Tapi kalau untuk daylight kan, kalau korang shoot outdoor, dia tak nampak sangat dia punya perbezaan tu. Tapi dia akan nampak dari segi highlight. Highlight ni kalau korang tengok dekat awan tu kan, untuk Osmo Action 5 Pro dia agak macam tenggelam ataupun dia memang putih dekat bahagian awan tu, dia tak ada detail. Tapi dekat bahagian Action 6 ni dia ada detail. Korang boleh tengok dia punya detail awan tu. In term of stabilization, aku rasa dua-dua boleh perform very well. Dia tak ada bergegar untuk dia punya stabilization ni. And lagi satu, untuk dia punya dynamic range, aku rasa tak banyak beza sangat. Tapi boleh nampak dekat situ yang Action 6 dia perform lagi better daripada Osmo Action 5 Pro. So kalau korang nak tengok lagi banyak video comparison antara DJI Osmo Action 5 Pro versus DJI Action 6, aku akan buat in the next video guys. Aku akan buat video lain just untuk comparison sahaja. Tapi overall aku boleh katakan yang upgrade yang ada pada Osmo Action 6 ni, dia lagi perform guys, dengan dia punya sensor yang lagi besar, 1/1.1 inch sensor. Lepas tu dia punya aperture pun dia boleh ubah daripada f2 sampai f4. So aku rasa better kalau korang nak upgrade, korang boleh upgrade ke Action 6 guys. Setuju untuk video kali ni. Kalau korang nak beli, aku dah sediakan link dekat bawah video description ni. Kau boleh purchase dekat situ.